Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah buff cover wajah ni. Buff cover wajah ni, kita nak custom dia pakai K20. Tapi kita nak buat siap tapak lah. So, macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, kalau macam saya kat sini lah, saya terus buang je terus bracket-bracket tu. Buang terus. Lepas tu, nak ukur bush ni pula, kena pakai K20 punya coil tu, masuk dulu dekat enjin, baru dapat ukur ketinggian dia dan kedudukan dia. Macam kita kat sini, kita akan buat dia serong lah. Ada macam ni kan. So, dia akan serong. Jadi, wire tu nanti kemas je kat tepi. Okay, lepas tu, untuk buat dia punya skru ikat coil K20 tu, kita akan buat pakai bush ni. Bush ni nanti kita akan drill tengah dia untuk ikat skru 10. Jadinya untuk bush ni kita ambil pakai skru lah. Skru. Dia skru asalnya ni, panjang. Skru, ini skru 12 mm. Panjang. Jadi kita potong, kita dah siap potong 4 biji ni. Kita bersihkan dulu. Lepas tu kita potong 4 biji ni. Ikut ukuran daripada bar cover hingga ke coil K20 tu. Ketinggian dia tu. Ketinggian dia lebih kurang 25,5 mm. 25.5 mm lah. Ketinggian dia. Macam ni. Okey. Tab yang kita kena gunakan untuk buat bush ni tadi adalah 6 mm 1.0. 6 mm tu adalah saiz skru 10 tu. Saiz skru tudung 10 tu sebenarnya batang dia tu 6 mm. Jadinya kita kena pakai tab 6 mm dan thread dia punya thread ni 1.0 thread dia. Bush ni kita dah siap tebuk. So, kita buat kedalaman dia lebih kurang 20 mm lah. Dalam dia. So, siap ni, kita akan buat thread pula. Okay. Okay Untuk buat thread ni, kita kan dah letak dekat vise kan. So, kita kena tengok tegak-tegak jangan sengit. Nanti bila sengit, nanti coil tu tak dapat ikat rata, kita paksa dia ikat ketat, patah nanti tapak coil tu. Alhamdulillah, tab pun dah siap. Thread dalam ni kan. Boleh tengok lah sini. Dekat sikit. Okay. So, ni skrunya. Yang nak ikat kat coil tu. Kita boleh cuba dululah kan. Masuk. Nampak tak? Okay, so yang ini nanti kita akan weldingkan dekat sini. Kita akan weldingkan kat sini. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, tadi bush yang kita pasang tadi, kita buat tadi tu kan. Yang kita buat bush tadi tu. Kat sini, lokasi dia. Okay. So, sekarang ni kita nak taking untuk kedudukan yang sebenar coil tu dekat buff cover ni. Okay. Kita tak nak nanti kita dah ikat, benda tu sengit. Kita tak nak. Kita nak buat ngam-ngam. Ngam-ngam dia lurus, tegak. Tak ada paksaan. Okay. So, kena buat macam ni lah. Tunjuk sini. Ni tegak. Ini tegak. Ini ikat siap-siap. Lepas tu kita akan taking dua tempat ni. Baru kita welding keliling kat luar nanti. Okay. Sebelum tu kita nak bagi tahu untuk proses kita welding ni, kita bermain dengan kawasan enjin yang ada kawasan petrol. So, langkah-langkah keselamatan dia, ni tengok sini. Ini adalah kain basah. Ni kain basah, kita tutup dulu siap-siap kat sini. Ni kepala bateri. Kita cabut siap-siap. Okay. Supaya apa? Kita tak nak berlaku apa-apa kebakaran ataupun short circuit semasa kita taking tadi tu. Okay. Siap taking semua 4-4. Nanti kita akan bawa keluar bar cover ni untuk welding keliling. Kita guna TIG. Okay.
Okey, Alhamdulillah. Kita pun dah siap PIG apa semua. Untuk bar cover ni. Dan kita dah siap ketuk sekali Kita tengok sini. Untuk bar cover ni. Ni jangan lupa ketuk siap-siap. Keliling ni. Tengok sini. Ni. Ini kita dah ketuk siap. Masuk gasket bar cover baru. Kita ikat pun ngam. Dia tak ada kemik-kemik. Gasket terlepas keluar ke tak ada. Okey. Macam ni lah keadaannya. Yang kita dah siap. Dah siap cat lah semua. Dah tinggal kita pasang. Dan last nanti kita akan wiring lah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Coil pun dah siap wiring. Ni lah. Ni boleh tengok lah contoh. Wirenya yang kita buat. Wiring jangan sampai silap. Dia punya trigger dia, signal 1, 4, 2, 3. Okey? Itu je lah. Pastikan solder, letak hot string siap-siap. Yang ni yang penting ni. Ni. Biasa kalau kita pasang ni ada kosong tau. Ni kita pakai span. Span yang tahan panas lah. Span tu boleh ambil daripada span aircon punya pipe high pressure tu. Tu tahan panas. Okey? Okeylah, itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum.